Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. So lama betul hari ni kita buat video. So hari ni kali ni video ni aku sangat dinantikan. Saya sangat benar-benar nantikan video sekarang ni. Okay, video sekarang ni akan ada 3 episod. Episod pertama, episod kedua, episod ketiga. Episod 3 ni adalah final untuk video aku lah. Okay, episod pertama kali ni aku akan set up bilik gaming aku sekali lagi. Bilik gaming aku ni sebenarnya aku akan set up je lah kan. Cuma kali ni aku set up lagi bilik gaming aku lagi kan. So set up gaming aku sekarang ni, PC gaming aku dah siap. PC gaming aku dah siap. Kali ni aku nak set up monitor je dulu. Nak set up tempat dia, monitor, tempat nak isi PC tu kat mana, semua episod pertama. Sekarang ni bilik aku sangat bersepah. Kau tengok mana lagi aku buat video, nanti aku buat video kedua. Bilik aku sangat-sangat bersepah sekarang ni. So kali ni aku buat video kat kemas bilik aku, nak set up dia. Aku nak kawan-kawan sikit wire-wire serabut sekarang ni. Dan aku ada beli beberapa lah kan. Okay, so aku pun tak sabar. Dan ada barang yang aku dah buka, ada barang yang ada kat atas meja, dan ada barang dekat luar. Sebab bilik aku tambah sepah kan. So bilik aku tambah. So barang tu ada kat luar, dalam bilik. Gitu. So PC aku sekarang ni ada belakang kamera. Kita tunjuk. Okay, so video kali ni aku nak set up tempat dia, monitor, tempat kabelan dia dengan PC. Dan video ni agak panjang sikit sebab ada beberapa barang yang tak sampai. Alasan lori rosak. So video ni akan panjang sikit. Kalau barang tu dah sampai, aku dah boleh set up dah wire kabel nak cantik. Semua tinggal pasal PC. Episod 3 tinggal go and play lah. Episod kedua tu kita akan pasang PC. So episod pertama ni saya cakap tadi lah, tak pasang terus ni kan. Video ni akan panjang sikit sebab barang tak sampai. Nanti barang sampai kita akan sambung balik video yang ni. Mungkin sekarang ni bulan 11, 30 hari bulan 11 kan. So kita akan pasang apa yang ada. Nanti kita akan buat video juga, video sama tapi akan beritahu tarikh lah dalam berapa video tu akan di-update balik. Ya, saya ingat sekarang ni video ni tengah direkod 30 hari bulan 11. Mungkin sampai 30 hari bulan 10. Mungkin baru sampai bulan 11 lah. Dah tahu berapa bulan ya. PC tu siap target saya hujung bulan 11. Dan video ni akan boleh keluar hujung bulan 12. Tak salah, seminggu akhir bulan 12 ke apa ke video nak akan keluar. Okay, itulah aku tak nak buat lama. Sekarang aku nak set up. Jom, let's go. Okay, so kita akan nak set up bilik gaming. Sebelum nak set up tu, saya akan nak rapikan wire. Sebab ni saya tak akan rekod. Sebab kita set up je. Ni saya akan rapikan wire. Okay, so ini adalah barang untuk nak sangkut wire. Apa tu, kabel decimal apa dah lupa sebutan dia. Dan saya letak bawah ni. Okay, tapi saya akan letak gam. Ni. Ni. Ini gam kuat lah. Tahulah gam ni apa tu, dah betik. Dia macam gam lah kan, tapi dia jenis dah betik, tapi sangat kuat. Okey, tadi kita ada masalah. Kita stop kejap. Okey, tadi kan saya kat ni kan. Ni dah sini. Yang kedua kita ada barang Ugrain. Ugrain. Ni USB 2 meter. Okey. Ini port DP. Saya lupa. Port DP. Dapat display port 8K kabel. So ini mahal harga. Ni saya ambil 3 meter. 3 meter. Okay.
So monitor saya ada 3 dan saya pakai port DP bukan HDMI. Sebab apa? Graphic card saya semua port yang ni. So tinggal lagi kalau saya dah pakai 3 port ni, nanti saya dah tinggal lagi HDMI. Nantilah HDMI saya tahu nak buat apa nanti. Okay. So lagi ni dah ini tapaling. PTP link. Gitulah. Ini saya beli dalam satu base. Ni ada 7 USB ya. 7 USB 3.0. Okay. So USB ni PC kat sana, USB aku duduk bawah ni. Nampak? Okay. So yang terakhir, benda ni kan duduk kat bawah ni meja. Okay. Nanti dalam video sama juga saya akan letak macam ni. Pakai gam sana. Tapi ni tak tahu bila yang saya boleh buat. Tapi sini saya tu ada 4 rumah. 4 rumah bersamaan 3 jadinya. Kau kira lah sendiri. Okay. So jom kita buka, kita pasang. Ni video laju. Lepas ni saya cakap lah video laju. Lepas ni monitor pula. Okay. Let's go. Okay guys, so di depan saya ni bukan monitor tapi meja untuk letak PC kat sini. Ni meja dia. Okay. So aku pun tak tahu cara nak pasang. Cara pasang memang aku tak tahu. Bentuk dia biasalah kat Shopee kan. Okay, so kita buka. Okay. Dan video laju nak kena cakap. Sebab masa penting.
Okay guys, so meja PC dah siap. So meja PC saya beli panjang 60 cm, lebar dia 40 cm. So PC tu semua kot, dan ada laci-laci. Ni saya pasang habis comel molek ni. Kan ni laci 2 kecil. Ni 3 laci besar. Dalam sikit lah kan. Okay. So meja PC dah siap. Sangat lawa. Bawah tu saya letak span kabus tu dari pembelian. Saya sortik bagi cantik. Ikut ukur meja ni. Dan dia tinggi sikit lah. Kalau ikutkan dia rendah lagi, tapi dia tinggi sikit. Okay. So sekarang ni saya nak buka monitor ataupun benda lah ni. Bagi saya buka monitor dulu. Ni monitor 25 inci, 3 monitor. 3 monitor letak kat sini. Kau semak tak? Okey. Sebenarnya kan video-video mula-mula kan saya cakap ada barang tak sampai kan. 3 monitor tu ada monitor ARM. 1, 2, 3 ada monitor ARM. Tapi monitor ARM tak sampai. So kita akan pasang macam biasa je lah. Sebab kita kan PC tak pasang lagi. So kita lajak sikit. Nanti monitor ARM dah sampai, baru kita pasang ikut setup saya. Okay. Jom, let's go. Kita buka unboxing ni, kita pasang. Let's go. Okay, so setelah kita pasti dah buka. Okay, inilah setup pertama saya. Setup mula nak buat lah. Sebab monitor ARM tak ada. So kita akan setup macam ni. Tegak, setup menentang. Okay, satu tegak, satu menentang, satu tegak. Biar macam menentang, tegak. Kau boleh bayangkan lah PC kat sini. Okay. So saya nak buat video kejap nak hantar kat TikTok kan. Dan monitor ni harga dia lupa dah. Okay. So jom kita review monitor ni sebelum saya nak stop video. Okay. So kat sini ada IPS. Okay. So sini kita ada screen. Sangat nipis kat sini. Hujung bezel ni kan sangat nipis. Okay, sini ada apa tah. Sini 120Hz. Ni tak tahu. Ni ada ni bracket. Bracket tu lah nak gantung monitor. Ni benda ni. Kan 1, 2, 3 benda tu nak gantung monitor. So ni Pro M251 E2 MSI 25 inci, 24.5 25 inci. So sangat best sikit dekat sini kau tengok lah. Kan wow, oh my god. Kan. So belah sini pun ada terangan dia. Okay. Okay, saya nak stop video kejap. Nanti saya record balik. Saya buat record macam tadi ke, tapi buka, setup dan test monitor ni rosak ke tak rosak. Okay, jom. Fab.
Okay guys, so monitor kita ketiga-tiga semua dah siap pasang. Dan untuk nak hidupkanlah, sedia untuk nak hidupkanlah. Mana satu monitor ni yang tak elok, kita boleh claim. Kita boleh cover warranty. Okay. So semua monitor ni sama, size yang sama, tapi bukan kedudukan macam ni. Nanti tunggu monitor arm dah sampai, stand monitor arm dah sampai, kita akan tunjuklah. Mungkin episod ketiga kot, mungkin episod ketiga kita akan tunjuklah bagaimana setup saya bila dah ada monitor arm. Okay, sekarang kita akan nak hidupkan. Saya pun tak tahu apa yang jadi. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kena tekan power button. Satu. Mana power button dia? Macam ni ke? Manakah power buttonnya? Wow, tekan lama. Ni button ni. Sini. Wow. Amazing. Okay, so dia gelap je lah sebab tak ada power. Tak ada tu power HDMI dia. Ni power dia. Saya tak sambung lagi ke mana-mana sebab PC tak siap lagi. So kemungkinan saya akan ambil laptop saya dan saya akan uji manakah yang elok, manakah yang rosak. Okay, dan saya tak akan cakap dan video laju macam tadi. Let's go. Okay guys, so ketiga-tiga monitor ni okay, tak ada masalah. Cuma nanti kita akan tengoklah bila PC tu siap menggunakan graphic card RTX 5070 Ti dan menggunakan kabel di belakang saya ni. So far monitor ni okay, tak ada masalah, semua cun. Okay, HDMI ataupun laptop saya, dia bukan Full HD. Dia bukan 1080p. Bukan. Sebab ni 7080p laptop ni. So performa dia tak keluar habis. So nanti episod ketiga kita akan review baliklah selengkap-lengkapnya. Sekarang kita akan nak unboxing satu. Ada lagi barang unboxing. Banyak gila barang buat. Ada banyak lah. Okay, saya tutup dulu semua ni, simpan dulu. Lepas tu kita akan unboxing barang tu tersebut di atas meja ni. Okay, let's go.
Okay guys, so monitor saya dah susun tepi ni. Nanti kalau monitor sampai, saya tu buat video papa pasang. Dah tu upload. Saya tunggulah episod kedua pula. Paketan PC. Okay, so depan kita ni ada kabel-kabel. Ni kabel-kabel ni adalah kabel DisplayPort. DisplayPort ni adalah ada 3 kabel sebab ada 3 monitor. Satu kabel saya beli 3 meter. Jom buka. Buka. Meter ke ni? Satu meter pergi 23. Lanjut lah. 3 meter. Kakak 3 meter. Masuk lagi bagi 4 meter. Itu 2 meter. Nak panjang mana kan? Okay. So ni kabel dia DisplayPort. Grafik kat saya dia bukan DisplayPort. Okay. So saya buka satu je 3 meter ni. So yang ni sama je. Buka satu dulu. Nanti kalau dah sampai monitor arm dah sampai baru tekan setup. Setup dekat monitor arm. Okay. So ketiga ni sama saja. Yang kedua, ini adalah USB. Yang ni 2 meter. USB 3.0. Ini untuk connect lah ni. Benda ni. Tapi rasa macam tak perlu kot ni. Dekat. Salah agak. Okay. Boleh ni standby je. Yang ketiga ini tadi. Warranty. Ni warranty 2 bulan ke 2 tahun, tak tahu. Okay, kita akan buka. Bawah tu. Kita buka kat atas. Bawah tu. Okay. Ya. Ni USB. Saya tak nak belakang komputer banyak-banyak. So biar ni saja. Yang ni di bawah ni dia diserat kat situ. Belakang komputer nak ada kabel ni dan kabel power. Tu je. Okay, so kita dapat adapter charger dia. Pucuk kat sini. Okay, ni adapter charger dia. Kita akan cuba pasang dulu kat sini, nampak tak? Nanti kita akan hidup. Nampak? Power on, power off, power on. Baik dulu. Sini ada tempat pengecasan. Sini kabel biasa, data biasa ni tempat nak charge handset tersekali dengan data. Okey, baik. Mantap. Yang terakhir, kabel dia. Alah, kecil ketak. Moja aku beli yang ni. Okey, function jugalah aku beli ni. Pendek mampus. Saya buka. Benda ni webcam, mikrofon, mouse, keyboard, semua dekat sini belaka. Tapi nampak di belakang ni kan. Cuma saya nak rapikan kabel-kabel sekali dengan ni. So ini cocok kat belakang. Okay, so dah siap. Nanti dia ni saya letak kat sini, hujung kat sini. Nanti saya akan sambung lah. Tengok macam ni, rasa macam tak nak sambung. So duduk sini terus. Terus sambung PC. Mujur panjang. Dan 1 meter. Okay, baik, mantap. Yang ni tengoklah macam ni. Okay, saya boleh shoot video ke asset ni dekat PC baru. Menggunakan wire ni dengan wire kecasan. Kalau tak delay, alhamdulillah. Kalau delay, rugi. Memang rugi. Okay. Itu je kot. Itu je kot unboxing kita. Nanti tunggu monitor arm. Monitor arm saya review macam ni juga. Tolong pasang dalam video ni. Dalam video ni juga sama. Sekarang ni berapa hari bulan? Tak, komen set. Sekarang ni 30 hari bulan 10. 31 hari bulan 10. Bulan 11 kot. Baru sampai hari Selasa. Masa ni lah. Okay. So, itu kot. Itu je lah. Nanti kita jumpa bulan akan datang. Begitulah. Bye-bye. Okay guys. So, depan saya ni adalah barang terakhir lah. Yang cakap tadi. Barang tak sampai. So, sekarang ni hari bulan 4 hari bulan 11 2025. So, barang ni sampai. Video ni rekod. Dan video ni rekod tarikh yang sama.
Okay. So ni monitor. Lepas tu sini ada macam tempat-tempat ni kabel-kabel yang asal video tadi. Okay. Dan saya akan start merapikan semua wire-wire dan monitor siap pasang. Dan ujung video baru saya akan cakap. Sebab video ni terlalu panjang. Dah terlalu panjang. Okay. Tak buang masa, jom kita buka, pasang. Akhir video baru saya cakap. Okay. Let's go. Okay, so kita dah siap setup kita monitor sekali dengan kabel di belakang monitor arm. So sini ada kabel display port, terus sini ada kabel USB ada 2 kabel, yang lain semua di bawah ni, satu sebab keluar. Okay, so ini saja. So di sini saja kok video saya kali ini. Nanti kita jumpa video part kedua. Part 2 lah, video part 2. Mana video tu full PC. Kita akan set up PC. Kita bagi keterangan, lepas tu kita buat video pemasangan tanpa cakap. Okay. So sini monitor 25 inci. So inilah setup saya monitor tu. Part kedua PC. Okay. So kita jumpa video datang. Assalamualaikum. Bye bye.